menemukan Datuk Azizul Hasni yang berazam untuk menawan Velodrome Nasional Malaysia. Okey, salam bahagia. Saya terpanggil nak buat satu konten mengenai buah bicara. Untuk konten pertama ni, saya akan buat mengenai satu kejayaan Malaysia yang mengharumkan nama Malaysia. Untuk kali ni, bila saya tengok berpunca daripada saya tengok perlombaan basikal di mana peserta Malaysia yang diwakili oleh Azizul memenangi pingat emas. Dan manakala Azizul ni adalah datang daripada negeri Terengganu, negeri saya, jadi terasa bangga amat sangat lah sebab anak Terengganu boleh melangkau sejarah ke sejauh ini ke peringkat dunia. Teringat saya masa dahulu ada satu peserta Terengganu juga mewakili Malaysia ke Sukan Olimpik di Munich tahun 1970-an, 78 ke 74 macam tu. Sekarang dia pun dah meninggal. Nama dia Harun Yusof. Masa tu saya duduk pun dekat dengan dia, rumah dia orang juga. Rasa bangga jugalah. Masa tu saya duduk di sekitar Batu Buruk. Di sekitar Batu Buruk. Okey. Untuk konten yang saya buat ni mengenai sukan F1, sekarang ni dah ditutup, tapi ini sebagai kenangan di mana masa tu Malaysia dikenali ramai, dikenali dunia dengan sukan pemotoran ini. Jadi untuk itu saya buatkan satu konten mengenai sepang sekit dulu dan sekarang. Okey, nak tahu, let's go ke videonya. Assalamualaikum dan salam sejahtera dari channel DB Studio 53. Bersama saya buatkan satu konten. Yang pertama bentuk ini, iaitu satu kenangan di Lita Sepang dengan perlombaan F1, kereta F1. Saya ingin bawakan kita kembali kepada satu kenangan besar negara kita di tahun-tahun 90-an dulu. Dulu Lita Sepang ni menjadi tumpuan dunia kerana perlombaan F1 ni diadakan. Ia merupakan lita pertama di Asia yang mengadakan perlombaan berprestij ini. Liputan siaran TV memperkenalkan Kuala Lumpur di mata dunia. Pernah kita ke sana di awalnya, ramai peminat seluruh dunia datang. Sehingga kan kita dari KLIA tu ke Lita mengambil masa 1 jam. Perlombaan F1 diadakan di Lita Sepang ni amat mencabar kerana dibuat di bulan Mac setiap tahun, dan ketika itu cuaca panas dan ada kalanya tengah-tengah berlomba hujan, menyebabkan pemandu yang berkualiti mampu menghadapi keadaan ni. Tokoh yang terkenal masa itu adalah Michael Schumacher. Satu ketika dulu, setiap tahun rakyat Malaysia dan pelancong-pelancong dari seluruh dunia berkumpul di Sepang. Di malamnya banyak acara-acara
mengenai perlombaan F1 ni diadakan di Kuala Lumpur. Jadi menyebabkan hotel dan perkara-perkara yang berkait dengannya mendapat faedah lah. Suasana amat meriah, penuh semangat dan menjadi kebanggaan negara. Inilah kita berada di era tahun 1990-an. Ini mungkin generasi anak-anak muda sekarang tidak merasainya. Tapi hari ini semua itu tinggal kenangan lah. Kenangan saja yang menjadi hari dalam sejarah. Lita ni masih ada, namun perlombaan F1 sudah tiada lagi. Yang ada hanyalah perlombaan MotoGP dan perlombaan lain anjuran tempatan. Selepas bertahun-tahun perlombaan F1 ni diadakan di Sepang ni, akhirnya dihentikan. Mungkin sebab utama dia yang sering dia sebut-sebut, kos penganjuran dia yang sangat tinggi, jumlah penonton pun tak ramai, perubahan minat pun untuk generasi muda pun dah berbeza. Ada yang mengatakan ia satu keputusan yang perlu, tapi ada juga yang berpendapat ia satu kehilangan peluang kepada negara. Sebenarnya Lita Sepang ini istimewa kepada pemandu-pemandu F1 ni kerana reka bentuk dia. Ia bukan sekadar lita, tapi cuaca di sini hujan tropika, panasnya bagainya mencabarlah. Jadi pemandu-pandu perlu bijak mengawal tayar semua, kelajuannya dan strategi. Jadi ramai pelumba-pelumba di dunia mengatakan Sepang ni antara lita yang paling mencabar. Yang menjadi kebanggaan, kita boleh nampak jenama Malaysia ni dikenali di mana-mana, iaitu Petronas, yang dipamer di Mercedes Group, Mercedes Team sampai sekarang ni. Sebagai rakyat Malaysia, kita boleh bertanya lah, adakah satu hari nanti F1 ni kembali ke Sepang balik? Jika kosnya mungkin boleh dikawal atau peminat kembali ramai, tidak mustahil kita boleh dengar enjin deruman F1 ni balik, kerana Sepang ni adalah kebanggaan negara. Tapi bila saya datang satu hari ke Sepang baru-baru ni, saya dapati ada juga pelancong daripada luar negara, daripada China, datang ke sini melihat perlombaan yang diadakan di satu-satu masa. Dan saya sempat bertanya pada mereka very interested, katanya. Okey, berbagai-bagai ulasan daripada pihak luar mengenai F1 ni kita cuba dengar. Sirkuit ini selalu konsisten ngadain F1, dan baru aja di 2018 Sepang Sirkuit keluar dari kalendernya. Sebenarnya balik lagi, masalah F1 itu UUD, ujung-ujungnya duit. Biaya buat ngadain F1 bisa sampai triliunan, dan itu sebenarnya nggak sebanding sama income-nya mereka. Saat itu peminat F1 di Malaysia tuh lebih sedikit dibandingkan MotoGP, dan budaya motor-motoran di Malaysia itu lebih populer daripada mobil. Mirip-mirip kayak negara sebelah ya. Budget
budgetnya lebih kecil tapi penonton bisa reach lebih banyak. Ya gak salah juga, kalau gue di posisi itu, gue juga pasti lakuin hal yang sama. Dan saat itu kondisinya F1 belum diambil alih sama Liberty Media. Jadi bener-bener kondisinya belum se-hype kayak sekarang ini. Dominasi pembalap yang menang itu-itu aja, bikin penonton bosannya minta ampun. Walaupun pemenang di Sepang cukup beragam sih. Nah, gak lama ini, bos di Sepang juga bilang kalau dia nyesel keluar dari F1. Karena sekarang, mau jadi tuan rumah F1 aja itu harus ngantri sama negara lain. Dan harga kontrak per tahunnya itu naik sekitar 1,15 triliun rupiah. Lu kebayang nggak? Ini baru biaya penyelenggaraannya. Belum biaya upgrade infrastruktur, marketing, bahkan sampai konsumsinya. Bisa 2 kali lipat lebih ini mah. Dihitung-hitung ya, durasi Sepang ngadain F1 itu kayak dari gua baru lahir sampai gua tamat sekolah. Gimana guys? Ada yang pengen Sepang balik lagi kah? Follow gua supaya lo nggak dibilang FOMO soal F1. Jawapan dia, F1 masih mempunyai jutaan peminat seluruh dunia ni. Cuma cara diorang melihat macam mana. Andai kata pihak penganjur dapat cari jalan mengutip hasil daripada perlombaan tu, mungkin satu masa F1 boleh ada di Sepang lagi. Okey, kita semua, itulah sedikit sebanyak perkongsian saya hari ini. Kadang-kadang sesuatu yang pernah meriah akan menjadi kenangan, tetapi kenangan itu tetap hidup di dalam hati peminat. Apa pandangan tuan-tuan dan puan-puan? Adakah kita patut membawa balik F1 ke Sepang? Tulis pendapat anda di ruangan komen. Jumpa lagi di lain episod Cerita Dunia bersama Datuk. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.